Ibu yang dituduh membunuh salah seorang anak perempuannya dan cuba membunuh seorang lagi anak perempuannya serta teman lelakinya dengan wain beracun semasa makan malam. Kesyukuran kini membuat permintaan yang mengejutkan. Dia mahu keluar dari penjara dan sebabnya ia adalah sesuatu yang tidak kami jangka. Selain itu, Saya masih mencintai wanita yang pernah bersama saya. Saya masih mencintai wanita yang melahirkan anak saya. Wanita yang berada di mahkamah itu sekarang layak untuk mati. itu adalah bapa kepada gadis yang didakwa minum wain dan kehilangan nyawanya. Ibunya, Gudrun Linda Jean Casper Lining-Kugel. Dan bukan saja dia berdepan dengan tuduhan membunuh dan cubaan membunuh, atas apa yang didakwa berlaku pada hari kesyukuran, saya ada maklumat baru tentang bagaimana dia didakwa membunuh seorang lelaki lain pada tahun 2007. Dan ada satu lagi pendedahan besar di sini. Pihak berkuasa di negeri lain dilaporkan sedang menyiasat satu lagi kematian dan ia melibatkan bekas suami Gudrun. Anda sedang menonton On The Case, dibawakan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Kita ada banyak perkara untuk dibincangkan. Saya akan tunjukkan kepada anda mesej-mesej teks yang didakwa dihantar oleh Gudrun, Linda Jean, Casper, Lining-Kugel kepada bapa kepada anak perempuan mereka, seorang gadis yang didakwa telah dibunuh olehnya. Dan ini berlaku sebelum penahanan Gudrun. Dan dia bertanyakan tentang insurans hayat. Tetapi sebelum kita masuk ke perkara itu, saya ingin bercakap tentang permohonan yang baru sahaja difailkan oleh pasukannya yang meminta supaya dia dibenarkan dibebaskan sebelum perbicaraan. Peguam bela wanita berusia 52 tahun itu berkata bahawa ketika dia didakwa atas beberapa pertuduhan membunuh pada bulan Januari, dia masih menyusukan anaknya yang berumur 3 tahun dan dia ingin meneruskan perkara itu. Dokumen itu juga menyatakan bahawa dia mempunyai seorang anak berumur 8 tahun. Ini adalah gambar Gudrun, Linda Jean Casper, Lining-Kugel di Cordon, Carolina Utara, menurut WLOS TV. Anda boleh lihat dia tersenyum ketika memasuki bilik mahkamah. Dia didakwa dengan pembunuhan darjah pertama, 2 pertuduhan cubaan membunuh darjah pertama dan 3 pertuduhan pengedaran makanan dan minuman tertentu yang dilarang atas apa yang didakwa dilakukannya pada hari kesyukuran tahun 2025. Dan dia juga berdepan satu lagi pertuduhan membunuh berkaitan kematian seorang lelaki pada tahun 2007. Saya mengenalinya sebagai Linda Jean Casper. Dari mana datangnya Gudrun dan Lining-Kugel ini, saya memang tak tahu. Itu Travis Peterson. Dia tinggal di Wisconsin dan dia adalah ayah kepada Lila Levis, anak perempuan berumur 32 tahun kepada Gudrun Linda Jean Casper Lining-Kugel, wanita yang meninggal dunia akibat wain yang didakwa diberikan oleh ibunya semasa hari kesyukuran. Ini adalah gambar yang Travis hantar kepada saya bersama anak perempuannya ketika dia kata anaknya datang melawat di Wisconsin musim panas lepas. Sekarang, ini adalah gambar-gambar yang dia kongsikan dengan kami menunjukkan Travis, Gudrun dan Lila sebagai sebuah keluarga muda pada awal tahun 90-an. Dia berkata mereka akhirnya berpisah. Mereka tidak pernah berkahwin. Kemudian Gudrun dan Lila pergi meninggalkan tempat itu ketika Lila masih muda untuk ke Carolina Utara. Sekarang saya akan merujuk kepada defendant sebagai Gudrun kerana itu dikatakan nama sah beliau sekarang. Dan itulah nama yang digunakan oleh sistem mahkamah untuk merujuk kepadanya. Tetapi Travis berkata dia mengenalinya sebagai Linda. Travis mendedahkan banyak perkara dalam perbualan kami. Dan sebentar lagi saya akan tunjukkan kepada anda mesej-mesej teks yang Travis kata Gudrun hantar kepadanya selepas anak perempuannya meninggal dunia. Ini berlaku sebelum Gudrun ditangkap. Dan dia dikatakan mempunyai soalan keuangan yang sangat spesifik untuk Travis. Tetapi sebelum saya sampai ke bahagian itu, ada beberapa butiran baru lain yang kami pelajari. Saya ingin membawa anda menelusuri kes ini seperti yang diketahui Travis. Dan dia berkata ia berlaku pada awal bulan Disember tahun lepas apabila wanita yang dia kenali sebagai Linda, ibu kepada anak perempuan mereka, menghubunginya secara tiba-tiba. Saya pertama kali mengetahui tentang kematian Lila pada 2 Desember apabila Linda menghubungi saya. Saya menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali dari Carolina Utara. Jadi saya terus jawab. Sebaik sahaja saya dengar suaranya, saya tak perlukan dia perkenalkan diri pun. Tapi dia nak tahu bila saya habis kerja lepas berbual-bual sekejap. Dan saya macam, tak payahlah, ada apa? Dia nak saya tunggu sampai lepas kerja. Saya macam, tak payahlah, awak tak pernah telefon saya. Jadi apa yang berlaku? Dan ia ambil masa sekejap. Tapi akhirnya dia beritahu saya, Lila dah meninggal. Dan semua orang di jabatan saya tahu, jangan datang ke meja saya.
sebab saya dah tak dapat kawal diri. Pada masa itu, Gudrun tidak menghadapi sebarang tuduhan. Dia tidak ditangkap sehingga beberapa minggu kemudian pada 16 Januari. Selain bercakap dengan Travis untuk episod ini, saya juga mempunyai waran geledah yang baru didedahkan yang menerangkan apa yang polis katakan kononnya berlaku semasa makan malam hari kesyukuran yang akhirnya menjadi tragedi. Jadi mari kita kembali ke makan malam itu. Pada 30 November, keluarga ini telah berkumpul di rumah Gudrun di Schmidt Terrace di Hendersonville, Carolina Utara, di luar Asheville. Jadi di meja itu, dilaporkan terdapat kira-kira 12 orang, termasuk Gudrun, anak perempuannya yang berumur 32 tahun, Lila Leavis. Anda ada seorang lagi anak perempuan Gudrun, namanya Mia. Dan kemudian, teman lelaki Mia, seorang lelaki bernama Richard. Sekarang, terdapat dua lagi lelaki yang berada di situ, yang dinamakan dalam waran geledah. Seorang lelaki bernama Landon, dan polis menulis bahawa Gudrun merujuk kepadanya sebagai teman lelakinya. Tetapi ada seorang lagi lelaki, namanya Jeffrey. Dan anak perempuan Gudrun, Mia, berkata bahawa Jeffrey ialah teman lelaki ibunya. Jadi, dinamikanya agak menarik di situ. Sekarang, semasa makan malam itu, beberapa ahli kumpulan ini menikmati wine. Dan lewat malam itu, teman lelaki anak perempuan Gudrun, Mia, namanya Richard, dia mula berasa tidak sihat. Dan inilah yang didakwa Gudrun beritahu Travis tentang anak perempuan mereka, Lila. Dia tidak banyak bercakap tentang hari itu selain selepas Lila pulang ke rumah. Dia menelpon selepas dia melepasi kawasan pergunungan. Dan itu kira-kira 1 atau 2 jam pemanduan bergantung pada keadaan untuk memberitahu bahawa Lila berasa tidak sehat. Sekiranya orang lain di majlis itu juga berasa tidak sehat. Kamu tahu, simptom seperti selesema, sakit perut, dan sebagainya. Dan kemudian dia berkata, pada keesokan harinya, apabila dia cuba menghantar mesej dan menelpon Lila, dia tidak mendapat sebarang balasan. Jadi dia pun menghubungi polis. Dan mereka pada dasarnya menemui, dia sudah meninggal dunia di rumahnya. Gudrun dilaporkan memberitahu pihak berkuasa bahawa Lila, Mia dan Richard, mereka semua minum dari botol wine terbuka yang sama. Dan dokumen itu menyatakan bahawa Mia mengambil satu teguk wine itu. Dia meludahkannya. Dia kata rasanya pelik. Tetapi Lila dan Richard, mereka terus minum wine itu. Siasatan mendedahkan bahawa ketiga-tiga mereka telah mengambil bahan kimia yang dipanggil acetonitril. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit serta EPA mengatakan ia adalah cecair jernih tanpa warna dan ia boleh digunakan sebagai pelarut untuk bateri litium. Dan apabila berada di dalam badan, ia boleh bertukar menjadi sianida yang merupakan racun berbahaya dan boleh membawa maut. Sekarang, agensi-agensi tersebut jelas bahawa bahan kimia ini adalah toksik dan ia menyebabkan simptom seperti sakit kepala, loya dan ia boleh membawa maut jika seseorang mengambilnya. Jadi, ini adalah bahan yang sangat berbahaya. Sekarang, Lila telah meninggal dunia. Pada 1 Disember, Richard, teman lelakinya, dia juga terpaksa pergi ke hospital kerana dia turut berasa tidak sihat dan dia berada di sana hampir seminggu sebelum dia dibenarkan keluar. Polis berkata bahawa darah Richard menunjukkan tahap toksik sianida dan dia berada pada apa yang mereka rujuk sebagai tahap 10. Doktor berkata, apa-apa antara 0.2 dan 5 adalah tahap yang dianggap toksik untuk bahan kimia ini. Sekarang, Mia memberitahu polis bahawa ibunya adalah orang yang didakwa mengambil sebotol wine dan kemudian memberikannya kepada semua orang semasa makan malam itu. Dia fikir wine itu kelihatan sudah dibuka. Mungkin ada sedikit yang sudah hilang dari botol itu. Sekarang, Travis memberitahu saya, bapa yang tinggal di Wisconsin, bahawa dia pergi ke pengebumian anak perempuannya selepas Gudrun menghubunginya dan memberitahu bahawa anaknya telah meninggal dunia kerana jatuh sakit dan ditemui mati di rumahnya selepas makan malam hari kesyukuran itu. Tetapi pada masa itu, ketika dia pergi ke pengebumian, Gudrun tidak menghadapi sebarang tuduhan. Dan dia menggambarkan ini sebagai interaksi yang mereka alami, yang merupakan kali pertama dia berjumpa dengan wanita yang dikenali sebagai Linda sejak beberapa tahun sebelum itu ketika dia pergi ke majlis graduasi sekolah menengah anak perempuan mereka, katanya. Saya cuba untuk berjumpa dengannya terlebih dahulu supaya saya boleh bertanya soalan kepadanya secara bersendirian. Saya tidak dapat bertanya semua yang saya mahu, tetapi saya tak pasti sama ada saya sedang mengubah sejarah. Saya tak pasti sama ada saya mereka-reka perkara ni, tapi bila saya bercakap dengan dia, dia nampak macam tak ada di situ. Dia nampak kaku.
Dan bila saya nak peluk dia, maksud saya, ia macam memeluk sebatang kayu. Travis rasa itu tingkah laku yang pelik. Dan polis juga nampaknya menganggap tingkah laku Gudrun pelik. Mia kata mak dia tak minum wine tu sebab dia alah pada anggur. Sekarang, Gudrun nampaknya telah berterus terang dengan pihak berkuasa bahawa dia fikir Wayne itu mungkin ada kaitan dengan kematian anak perempuannya. Menurut waran geledah yang didedahkan kepada umum ini. Seorang doktor berkata Gudrun datang ke hospital dan memberitahu mereka bahawa wine itu disimpan di tempat yang berhampiran dengan bahan kimia yang digunakan di kandang mereka, termasuk racun tikus. Sekarang, ini adalah gambar-gambar yang disediakan dalam waran geledah dari telefon bimbitnya yang sedang diperiksa oleh tim penyiasat. Sebelum makan malam, pihak berkuasa berkata Gudrun telah mencari petikannya apa yang berlaku jika saya secara tidak sengaja menelan acetonitril. Dalam satu temu bual dengan polis, mereka berkata Gudrun memberitahu mereka bahawa seseorang yang tinggal di rumahnya, yang dipanggilnya Pak Cik Dan, telah membeli bahan kimia itu di eBay. Tidak jelas siapa individu tersebut. Dia berkata, sebab dia tidak dapat membelinya sendiri adalah kerana dia menghadapi masalah untuk log masuk ke Amazon dan eBay. Polis juga berkata bahawa Gudrun memberitahu mereka bahawa wine itu disimpan di kawasan tempat kanak-kanak bermain dan mereka mungkin, petik kata, sempat mencapainya. Seorang sarjan di sana menghubungi saya dan bertanya beberapa soalan. Dan dia terus bertanya, adakah Anda pasti Anda ayah kandung Lila? Dan saya pun macam, kenapa pula saya tidak? Saya bukan orang gila. Macam ya, Lila tu anak saya. Dan mereka beritahu saya yang Lin kata seorang budak 2 tahun, Beatrice, anak perempuannya yang berumur 2 tahun, letak racun dalam wine itu. Tidak. Pernahkah Anda lihat budak 2 tahun cuba ambil isi dari satu bekas ke bekas lain? Tidak, itu tak mungkin. Tapi satu perkara yang benar-benar meyakinkan saya bahawa dia bersalah. Dia beritahu polis bahawa bapa kandung Lila, sebelum Lila dilahirkan, sedang memandu uji sebuah kereta. Saya cuma nak pastikan saya faham betul-betul. Sedang uji pandu sebuah kereta dan terlibat dalam kemalangan teruk yang menyebabkan dia lumpuh dari leher ke bawah. Selepas beberapa ketika, dia beritahu Linda yang dia tak mahu Linda menderita kerana perkara ini dan dia ambil keputusan untuk bunuh diri. Kemudian, abang kepada bapa kandung Lila mengambil Lila sebagai anak angkat kerana dia tidak mahu Lila membesar tanpa seorang ayah. Sekarang, mari kita lihat mesej-mesej teks yang Travis kata Gudrun hantar kepadanya sebelum dia ditangkap. Travis kata selepas Lila meninggal dunia, Gudrun telah menghantar mesej kepadanya bertanyakan tentang insurans hayat dan sama ada Lila mempunyai polisi atas namanya. Dia didakwa berkata, saya cuma tak mahu terlepas apa-apa yang sepatutnya saya lakukan untuk dia. Travis kata dia telah menghantar cek kepada Gudrun untuk membantu menampung perbelanjaan pengebumian anak perempuan mereka. Travis kata dia telah menghantar mesej kepada Gudrun pada akhir Januari untuk cuba mendapatkan sijil kematian anak perempuan mereka, tetapi dia tidak mendapat sebarang jawapan. Sekarang, ini adalah dakwaan beliau yang belum disahkan oleh pihak polis. Linda telah ditangkap pada 16 Januari. Sebab itulah saya tidak menerima sebarang balasan mesej daripada dia. Dan kemudian, salah satu artikel itu mempunyai nombor telefon polis Hendersonville. Satu lagi artikel, ia menyebut sesuatu tentang kemungkinan ini adalah skim insurans hayat. Dan saya menyemak semula mesej yang saya dan Linda telah hantar antara satu sama lain. Dan salah satu daripadanya ialah dia bertanya tentang insurans hayat yang mak dan ayah saya ambil untuk Lila. Tapi itu masa dia lahir dulu pada tahun 93. Dan saya rasa bila dia umur 1 tahun, mereka berikan kepada kami. Dan kami tebuskan sebab kami perlukan duit. Dan saya beritahu dia tentang itu. Tapi dia tetap berkeras supaya saya tanya mak dan ayah saya sekali lagi. Jadi saya pun tanya, mereka sahkan cerita saya.
Kecuali mak saya kata itu adalah insurans nyawa untuk saya, bukan Lila. Jadi saya kena percaya mak saya dalam hal itu. Berapa lama dulu dia tanya tentang polisi insurans nyawa itu? Oh, awal hingga pertengahan Disember, sejurus selepas saya pulang dari pengebumian. Pihak berkuasa masih belum memberi sebarang komen mengenai kemungkinan motif dalam kes ini. Travis kata setakat yang dia tahu, Lila mempunyai hubungan yang baik dengan ibunya yang sudah tentu menjadikan perkara ini lebih misteri. Tentang hubungan harian mereka saya tidak tahu. Dari apa yang dia beritahu saya, mereka memang sangat rapat. Lila sedang mempertimbangkan untuk membeli tanah di North Carolina dan dia merancang untuk meminta ibunya membina rumah untuknya. Dan tidak pernah ada sebarang petanda bahawa ada apa-apa yang tidak kena antara mereka. Saya akan beritahu Lila bahawa saya masih sayangkan ibunya. Dan dia akan kata, ya, saya tahu. Tidak ramai orang akan sangka bahawa pasangan mereka atau seseorang yang mereka kenal mampu melakukan apa yang polis tuduh terhadapnya. Tapi macam ada tak apa-apa tentang masa lalunya atau apa-apa tentang masa awak kenal dia yang buat awak pernah terfikir kita akan berada di situasi macam sekarang? Tak pernah langsung terlintas dalam pikiran saya. Sebenarnya, saya akan mempertahankan Lila atau Linda hari ini terhadap semua tuduhan ini, kecuali kerana 2 hingga 3 perkara yang polis beritahu saya, dia beritahu mereka semasa soal siasat. Pembunuhan Lila yang didakwa bukan satu-satunya yang Gudrun dituduh lakukan. Polis berkata pada tahun 2007, Gudrun menemui seorang lelaki bernama Misha Schmidt. Dia juga dikenali sebagai Michael dan dia menemui lelaki itu mati di dalam kenderaan camping di kawasan tanah tempat Gudrun tinggal hari ini, iaitu kawasan yang sama di mana makan malam Thanksgiving itu diadakan. Schmidt adalah pemilik tanah tersebut. Gudrun tinggal di rumah di kawasan tanah itu. Gudrun memberitahu polis pada masa itu bahawa Schmidt adalah seorang peminum arak dan pengguna dadah. Kali terakhir Gudrun berkata dia melihat Schmidt adalah 2 hari sebelum itu, apabila mereka minum bersama-sama. Polis menulis bahawa apabila keputusan otopsi Schmidt diterima, ia menunjukkan bahawa dia meninggal dunia akibat keracunan acetonitril. Bahan kimia yang sama terdapat dalam badan anak perempuannya yang telah meninggal dunia dan teman lelaki anak perempuannya yang terpaksa dimasukkan ke hospital. Tahap Schmidt adalah 300. Sekarang, tidak jelas mengapa pihak berkuasa baru mendakwa Gudrun dengan jenayah ini selepas hampir 2 dekad pada tahun 2007. Dan ini adalah bahagian menarik dalam waran geledah yang telah didedahkan. Pihak berkuasa menulis bahawa sebuah syarikat insurans mengatakan bahawa polisi insurans hayat telah diambil 5 hari sebelum kematian Schmidt. Mereka juga mengatakan bahawa keterangan tentang dirinya dalam permohonan itu tidak sepadan dengan yang diberikan kepada pemeriksa perubatan. Polis berkata polisi itu telah membayar isteri Schmidt sebanyak $000 selepas kematiannya. Tidak jelas di mana isteri Schmidt berada hari ini. Kami juga mempunyai maklumat baru bahawa pihak berkuasa di negeri lain dilaporkan sedang menyemak semula kematian seorang lelaki yang pernah berkahwin dengan Gudrun Linda, Jean Casper Leining Kugel, dan kematiannya berlaku pada tahun 2017. Akhbar tempatan North Carolina, Hendersonville Lightning, melaporkan bahawa polis di daerah luar bandar Sawyer County, Wisconsin, sedang menyemak semula kematian seorang lelaki bernama Elroy Lunn Jr. Dia meninggal dunia pada usia 70-an pada tahun 2017 ketika dia berkahwin dengan seorang wanita yang 28 tahun lebih muda daripadanya. Namanya Gudrun. Sekarang, menurut akhbar tersebut, Lun dilaporkan mempunyai masalah kesihatan, jadi kematiannya tidak dianggap mencurigakan. Tetapi akhbar itu kini melaporkan bahawa dengan tuduhan dan dakwaan yang sedang dihadapi oleh Gudrun di North Carolina, pihak berkuasa di Sawyer County sedang menyemak semula kes ini. Sekarang, penting untuk dinyatakan bahawa Gudrun belum didakwa berkaitan dengan kematian lelaki itu. Dalam perbualan kami, Travis membangkitkan beberapa persoalan besar tentang Gudrun dan masa lalunya. Nampaknya Gudrun sedang cuba untuk berjaya sebagai pengusaha restoran di Asheville, North Carolina. Terdapat satu artikel dalam akhbar tempatan yang dipanggil The Mountain Express pada tahun 2016 apabila Gudrun ditemu bual
tentang bagaimana beliau dan rakan kongsi yang mengurusnya mula merancang pattern public house pada Julai 2013. Sekarang, ini adalah gambar-gambar yang masih ada dari akaun Instagram restoran yang kini telah ditutup. Dan dalam artikel itu, Gudrun berkata bahawa beliau telah bekerja sejak berumur 13 tahun. Petikan. Saya pernah memiliki sebuah dobi layan diri. Saya terpaksa belajar bagaimana untuk menguruskan perniagaan dan membaiki mesin-mesin. Ia adalah satu pengalaman pembelajaran yang baik, katanya. Artikel itu turut menyatakan bahawa beliau telah membuka 6 restoran dan bar di seluruh negara. Tidak jelas di mana restoran-restoran itu berada. Sekarang, dalam artikel itu, Gudrun berkata bahawa restorannya diilhamkan oleh keselesaan, makanan dan bir yang disediakan oleh pub Eropah yang dikenalinya sejak kecil. Dan beliau mendakwa telah menghabiskan masa mengembara antara Minnesota dan Wisconsin di Jerman semasa kecil. Sekarang, anda ingat Travis pernah membangkitkan beberapa persoalan tentang nama Gudrun kerana dia mengenalinya sebagai Linda ketika mereka bersama. Akhbar Hendersonville Lightning melaporkan bahawa beliau menukar namanya kepada Gudrun Linda Jean Casper Lining Kugel pada Oktober 2004. Tidak, setahu saya dia tidak pernah pergi ke Jerman. Semasa saya bersama dia, keluarganya berasal dari, ibu dan ayahnya berasal dari Spring Valley, Wisconsin. Mereka berpindah ke Exland untuk menguruskan kedai dobi di sana. Orang tempatan menganggap mereka orang luar, jadi mereka jarang datang ke kedai dobi itu. Dan hanya selepas mereka menjual kedai dobi itu kepada orang tempatan, barulah perniagaan kedai dobi itu mula berkembang. Itulah cerita yang saya dapat daripada mereka. Tetapi daripada apa yang saya baca di surat kabar, apa yang saya baca dari sumber lain, saya sudah tidak tahu apa yang patut saya percaya lagi. Ini bukan wanita yang bersama saya. Ini bukan wanita yang masih saya cintai hingga ke hari ini. Wanita itu, wanita yang melahirkan anak kami. Ia memang sangat indah. Saya tahu bahawa dia, maksud saya, sudah tentu. Dia ialah ibu kepada anak awak. Ia memang berbeza daripada awak tahu hubungan yang mungkin awak ada dengan orang lain. Tetapi walaupun melalui semua ini, seperti yang awak lihat, awak tahu apa yang dia dituduh, awak tahu gambar-gambar dia di mahkamah. Adakah awak masih mencintainya? Saya masih mencintai wanita yang pernah bersama saya. Saya masih mencintai wanita yang melahirkan anak saya. Wanita yang sedang berada di mahkamah itu sekarang layak untuk mati. Sekali lagi, itu adalah kata-kata yang keras untuk mengakhiri perbualan kita dengan Travis. Pendakwa raya berkata, mereka tidak akan menuntut hukuman mati dalam kes ini dan adalah penting untuk dinyatakan bahawa Gudrun dianggap tidak bersalah dan segala yang kita bincangkan hanyalah dakwaan semata-mata pada ketika ini. Kes Gudrun akan dibawa ke mahkamah seterusnya pada 11 Mei. Ia adalah untuk menyemak permohonan yang baru difailkan oleh pihak pembelaannya yang meminta beliau dibebaskan sebelum perbicaraan. Sekarang, selain Gudrun mengatakan bahawa dia ingin terus menyusukan anaknya yang berumur 3 tahun sebagai alasan dia tidak patut dipenjarakan, pihak pembelaannya juga menyatakan bahawa dia menghidap masalah kesihatan dan penahanan sebelum perbicaraan boleh membahayakan kesihatannya. Dan mereka juga berhujah bahawa tuduhan yang dihadapi oleh Gudrun pada ketika ini berasaskan bukti keadaan dan tuduhan itu bersifat khusus, kata mereka, dan tidak menunjukkan bahawa dia merupakan ancaman umum kepada orang awam. Bersama kita sekarang dari Carolina Utara untuk berbincang lebih lanjut mengenai perkara ini ialah Jason St. Aubin, seorang peguam bela jenayah. Saya tahu anda baru saja memulakan firma anda sendiri, St. Aubin Law. Anda telah berkecimpung dalam bidang ini selama lebih 20 tahun. Saya tidak pasti berapa banyak kes seperti ini yang anda pernah lihat sepanjang 20 tahun anda. Nampaknya ada banyak perkara yang sedang berlaku. Masih banyak persoalan pada ketika ini, Walaupun kita sedang mendapat lebih banyak maklumat daripada pihak penguatkuasa undang-undang. Dan apabila waran geledah seperti ini dikeluarkan dan lebih banyak perkara didedahkan. Pada ketika ini, apa yang terlintas di fikiran anda apabila melihat kes terhadap Lining Kugel dan sejauh mana kukuhnya kes yang pendakwa ada pada masa ini? Soalan itu menyentuh inti setiap kes pembunuhan. Sejauh mana kukuhnya kes itu? Dan perkara menarik tentang jenis kes seperti ini ialah dalam mana-mana kes di mana senjata yang didakwa digunakan adalah racun, ia sangat jarang, anda akan mempunyai apa yang mereka panggil bukti langsung tentang peracunan itu.
Maksudnya, ia akan menjadi sangat jarang kecuali orang itu benar-benar teruk dalam racun, yang mereka akan dilihat menuang racun ke dalam apa sahaja bahan yang akan dimakan oleh sesiapa. Jadi dalam hampir setiap satu daripada kes-kes ini, anda mempunyai apa yang kita panggil bukti keadaan. Bukti keadaan hanyalah istilah mewah untuk perkara yang anda tidak nampak, tetapi berkemungkinan besar benar. Jadi semakin banyak bukti keadaan dalam sesuatu kes, semakin mudah untuk mendakwa. Dan undang-undang sebenarnya menimbang kedua-dua perkara itu secara sama rata. Jadi hanya kerana seseorang tidak melihat sesuatu berlaku, itu tidak bermakna kita tidak boleh membuktikan perkara itu berlaku. Dan dalam kes seperti ini, di mana ia didakwa bahawa kejadian keracunan berlaku semasa makan malam yang dihadiri oleh kira-kira sedozen orang. Dan sekurang-kurangnya, 6 daripada mereka berkemungkinan telah minum apa yang dikatakan sebagai wine yang telah dicemari. Jadi ia menjadi lebih kukuh apabila lebih ramai orang terlibat. Dan saya rasa itu adalah fakta unik dalam kes ini. Jadi, saya tahu pendakwa sebelum ini pernah mendakwa bahawa dia ada. Dan saya petik apa yang berlaku jika saya secara tidak sengaja menelan acetonitril dalam sejarah carian dia. Dan mereka mendakwa carian itu dibuat sebelum makan malam. Yang saya boleh faham, sebagai pendakwa, anda kemukakan perkara itu di mahkamah dan ramai juri akan berkata, okey, baiklah. Itu memang mula membina naratif untuk saya tentang apa yang mungkin berlaku di sini. Awak seorang peguam bela jenayah. Macam mana awak nak sangkal perkara itu? Macam mana dalam kes seperti itu, awak nak sangkal bukti tersebut kalau ia dikemukakan? Jadi pertama sekali, baiklah, itu adalah reaksi yang adil terhadap perkara itu. Ada banyak lagi yang lain. Saya rasa sebagai seorang juri, saya akan fikir, kes itu memang sedikit menghala ke arah itu. Saya rasa anda tahu ada banyak perkara yang mengaburi isu dalam kes ini. Bermula dengan hakikat bahawa memang sukar untuk memisahkannya daripada dakwaan terdahulu beliau yang mungkin akan dimasukkan dalam dakwaan kali ini. Salah satu isu yang akan anda hadapi sebagai peguam bela jenayah dalam kes ini ialah apa yang mereka panggil sebagai bukti 404B. Sekali lagi, satu nombor dan satu huruf yang dalam bahasa mudah bermaksud bahawa dakwaan terdahulu beliau menggunakan racun untuk mencederakan orang lain mungkin akan dikaitkan dengan kes ini dan dibawa sebagai bukti. Jadi, itu menjadikan keadaan sedikit lebih sukar. Tetapi dari segi sejarah carian beliau, saya rasa dengan peranti zaman sekarang, semua orang mempunyai sejarah carian. Semua orang ada perkara dalam sejarah carian itu. Dan apabila saya menjalankan apa yang mereka panggil voir dire atau proses pemilihan juri, saya sentiasa bertanya kepada orang ramai. Anda tahu, mungkin tiada siapa yang mahu semua orang melihat setiap satu perkara dalam sejarah carian mereka, kerana anda mungkin tidak mencarinya atas sebab yang orang fikir anda lakukan. Mengambil sesuatu di luar konteks boleh menjadi perkara yang sangat sukar. Perkara itu boleh diletakkan dalam konteks. Jika sebagai contoh, bahan kimia tertentu yang menghasilkan sianida itu ditemui sama ada sebagai sisa dalam botol wine atau jika ia benar-benar sianida yang ditemui dalam aliran darah orang tersebut. Sekarang, waran-waran yang saya baca dan lihat, mereka tidak menyebut tentang keputusan pakar perubatan forensik dalam kes ini. Tetapi itu akan menjadi isu yang sangat rumit jika bahan tertentu itu adalah yang ditemui di premis atau jika sianida yang dihasilkannya ditemui dalam aliran darah. Terdapat pembelaan lain dan cara-cara lain untuk menjauhkan seorang klien daripada hukuman mati yang berpotensi atau mungkin juga hukuman penjara seumur hidup dalam keadaan tertentu. Tetapi itu melibatkan pembelaan kesihatan mental atau jenis-jenis perkara lain yang mungkin ada atau mungkin tidak ada. Sebab saya juga tertanya-tanya, jika anda seorang peguam pembela dalam kes ini, maksud saya, anda ada 12 orang duduk di sekeliling meja ini dan saya tahu salah seorang anak perempuannya yang terselamat mendakwa bahawa dialah, Gudrun, yang membawa wine ke meja. Tapi juga anda tahu, mereka tinggal di ladang. Nampaknya atau semacam kawasan rumah sendiri yang memerlukan bahan kimia ini kerana ada tikus. Saya percaya saya ada baca itu dalam salah satu waran. Macam nampaknya, bila ada 12 orang dalam satu bilik, walaupun dia yang dituduh, ada peluang untuk peguam bela hanya melihat bahagian tertentu kes ini untuk menimbulkan keraguan dalam fikiran juri. Oh, sudah tentu kerana hakikatnya pertama sekali memang ramai orang di situ
yang mungkin ada akses kepada bahan kimia itu, mungkin boleh guna bahan kimia itu. Ya, mungkin satu isu kemalangan. Memandangkan apa yang saya baca dalam waran itu ialah botol itu sudah terbuka dan siapa tahu sama ada dia yang membukanya atau orang lain yang telah membukanya. Sudah tentu, anda tahu ada beberapa fakta yang mencurigakan di situ. Seperti hakikat bahawa dia langsung tidak minum wain itu. Namun, anak perempuannya yang masih hidup berkata bahawa dia Allah kepada wain itu dan dia mengetahuinya berdasarkan pengalaman sebelum ini. Jadi itu boleh menjelaskan kenapa dia mungkin tidak meminumnya. Jadi saya rasa motif juga mungkin menjadi isu kerana saya tidak nampak di mana-mana yang dia dan keluarganya tidak berbaik. Sehingga ke tahap anda tahu motif akan menjadi faktor yang relevan untuk cuba meracuni ramai orang sebegini. Cuma saya rasa pada dasarnya ada banyak perkara yang boleh difikirkan dari segi kenapa seseorang sanggup melakukan sesuatu yang begitu besar untuk menyakiti ramai orang lain jika tiada motif untuk melakukannya. Nampaknya hampir sama kemungkinan, kecuali jika anda diberikan banyak bukti lain bahawa mungkin ada keadaan di mana ia berlaku secara tidak sengaja. Dan masih banyak lagi yang kita tidak tahu pada ketika ini tentang dinamik keluarga yang terlibat. Kami masih cuba untuk mengetahui lebih lanjut tentang latar belakang Gudrun Casper dan dari mana beliau berasal. Saya tahu bahawa beliau pernah cuba membuka sebuah restoran di Asheville pada suatu ketika. Kes tahun 2007 ini, nama mangsa ialah Misha Schmidt. Saya rasa menarik kerana namanya ialah Michael Smith dalam waran sebelum ini. Jadi nampaknya maklumat di situ agak kabur. Anda cuba cari maklumat tentang dia. Ada satu baris dalam akhbar lama yang hanya menyatakan bahawa dia telah meninggal dunia secara tiba-tiba. Kami mengetahui melalui waran geledah ini bahawa terdapat acetonitril dalam sistem badannya ketika dia meninggal dunia. Maksud saya, apa lagi yang anda perlukan? Jika anda seorang pendakwa dalam kes ini, selain daripada fakta bahawa kaitan di sini nampaknya adalah bahan kimia itu, antara kematian Lila Levis dan kemudian kematian Schmidt pada tahun 2007, Saya kenal seorang lagi, Misha, yang menukar namanya kepada Mike. Saya rasa itu adalah nama yang sangat biasa untuk ditukar. Tetapi saya akan katakan ini. Salah satu perkara yang saya perhatikan sepanjang lebih 20 tahun saya bekerja dalam kes jenayah ganas di Carolina Utara ialah selalunya barulah selepas berlaku beberapa kali, biasanya sekali atau dua kali, seorang pendakwa raya menyedarinya. Terutamanya jika seseorang itu berselindung tentang cara atau apa yang mereka lakukan. Banyak jenayah sebenarnya kekal, tidak selesai, lebih kerap daripada yang orang sangka atau mahu sedari. Dan apa yang berlaku ialah dari masa ke masa, anda tahu, sama ada dalam situasi di mana seorang anak dimasukkan ke hospital dan hanya apabila anak kedua pula dimasukkan ke hospital, barulah mereka sedar mungkin salah seorang ibu bapa sedang mencederakan anak-anak itu. Atau apabila seseorang akhirnya meninggal dunia dengan cara yang misteri tetapi boleh dijelaskan. Di mana berkemungkinan mereka tidak mahu mengarahkan otopsi dijalankan atau saringan toksikologi dilakukan. Tetapi apabila sesuatu seperti ini berlaku, saya rasa mereka akan menyiasat dengan sangat teliti. Jadi pada ketika ini saya rasa begitu. Awak faham? Mendedahkan kes itu saya rasa mencipta cabaran yang sangat menarik untuk pihak pembelaan tetapi juga untuk pihak pendakwaan dari segi mendapatkan kes-kes itu untuk dibicarakan bersama. Kerana prejudis terhadap individu itu, jika kedua-dua kes dibicarakan bersama akan menjadi sangat-sangat tinggi. Jadi, ia bukanlah tahap paling sukar untuk dipenuhi oleh seorang pendakwa raya. Tetapi saya rasa anda tahu, jika saya adalah peguam bela, saya akan berusaha sangat keras untuk menjauhkan dia daripada kes sebelum ini sebanyak mungkin. dan itu adalah soalan saya yang seterusnya. Sebab kalau anda kembali berfikir seperti seorang juri dan macam, okey, mari kita lihat apa yang pendakwa cuba bawa. Macam anda beritahu saya bahawa dia sudah pernah dituduh membunuh 20 tahun lalu dan tiba-tiba anda menilai kes makan malam hari kesyukuran. Sedikit berbeza daripada cara yang mungkin peguam bela jenayah mahu gambarkan jika kes ini dibawa ke perbicaraan. Jadi, ada beberapa soalan. Kes mana yang anda akan bicarakan dahulu dan adakah kes-kes itu akan dibicarakan bersama? Jadi pertama sekali saya ingin katakan bahawa para juri ini memang hebat. Kita sangat bertuah kerana mempunyai sistem terbaik di dunia apabila berkaitan dengan keadilan jenayah. Walaupun anda menonton televisyen dan anda ada persoalan atau kebimbangan tentang bagaimana kes-kes dibicarakan
atau bagaimana ia dijalankan. Kita mempunyai sistem yang saya rasa terbaik yang boleh kita miliki dan kita patut berbangga dengan apa yang telah kita bina. Tetapi disebabkan itu, kita memang ada perlindungan, langkah berjaga-jaga, dan perkara-perkara seperti itu. Itu akan membantu seseorang dalam kedudukan ini untuk dibicarakan dengan adil. Dan saya rasa jika anda adalah pendakwa raya, pertama sekali anda akan menunjukkan persamaan antara kes-kes tersebut tanpa mengira perbezaan masa antara bila ia berlaku. Perkara seperti ini biasanya ia bukan digunakan untuk membuktikan awak pernah buat sekali, jadi awak buat lagi, tetapi ia digunakan untuk membuktikan bahawa corak yang sama berlaku. Jadi, tidaklah terlalu mustahil atau tidak munasabah untuk berfikir bahawa orang itu mungkin mempunyai akses kepada bahan kimia tersebut atau mungkin tahu lebih lanjut tentang situasi itu. Memandangkan mereka pernah dikaitkan dengan kejadian seperti itu sebelum ini, walaupun ia bukan satu jenayah yang telah dibuktikan terhadap mereka lagi. Jadi, ia sering berlaku dalam kes serangan, ia juga kerap berlaku dalam kes rompakan, di mana corak seseorang melakukan aktiviti tertentu yang didakwa akan digunakan terhadap mereka. Dan juri diberi arahan dengan teliti, mereka semua diarahkan dengan teliti supaya tidak berfikir, oh mereka pernah lakukannya sebelum ini, mereka akan lakukannya lagi. Dan juri memang sangat bagus dalam tugas mereka. Jadi mereka akan mengambil bukti itu dan mempertimbangkannya berdasarkan aktiviti yang didakwa dilakukan olehnya pada hari kesyukuran. Tetapi sangat berkemungkinan mereka tidak akan membicarakan kedua-dua kes itu pada masa yang sama untuk mengelakkan prasangka tersebut. Dan sejujurnya, mungkin lebih mudah untuk membicarakan kes yang lebih baru dengan saksi yang masih hidup, yang mana sangat jarang berlaku dalam kes seperti ini. Biasanya, anda bercakap tentang satu sasaran sahaja, iaitu seorang individu yang diperhatikan dengan sangat teliti, dirancang dengan rapi, dan menjadi tumpuan semua usaha. Untuk melihat perkara ini berlaku dalam persekitaran di mana ia berkemungkinan dan didakwa sebagai persekitaran di mana ramai orang terdedah kepada bahan ini adalah sesuatu yang sangat jarang berlaku. Saya rasa saya tidak pernah benar-benar melihatnya kecuali seperti kes Tylenol pada tahun 80-an. Anda tahu di mana perkara itu berlaku dan ia dilakukan secara rambang. Ini sangat disasarkan, tetapi terhadap lebih daripada seorang individu. Ya, betul. Saya ingat dokumentari Netflix tentang itu baru saja keluar, saya rasa tahun lepas. Pendakwa raya tidak menuntut hukuman mati dalam kes ini. Apa pendapat anda tentang keputusan itu? Hanya berdasarkan pengetahuan anda bagaimana? Carolina Utara adalah negeri yang mempunyai hukuman mati. Dan biasanya, anda tahu, ada kes-kes tertentu yang mungkin menyebabkan pendakwa raya menuntut hukuman mati. Apa pendapat anda tentang keputusan mereka untuk tidak melakukannya dalam kes tertentu ini? Jadi sehingga baru-baru ini, keputusan mengenai hukuman mati adalah sangat jarang berlaku di Carolina Utara. Sepanjang masa saya di kawasan Charlotte, saya hanya boleh ingat 2 kes di mana ia benar-benar dibangkitkan. Salah satu daripadanya ialah kes pembunuhan 2 anggota polis yang berlaku agak lama dahulu dan hukuman mati itu sebenarnya telah ditarik balik apabila didedahkan bahawa salah seorang detektif dalam kes itu tidak menyerahkan bukti kepada pihak pembelaan. Jadi walaupun pada masa itu hukuman mati telah dikeluarkan sebagai hukuman yang mungkin dan individu tersebut akhirnya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Sekarang keadaan telah berubah. Satu undang-undang baru telah diluluskan yang sebenarnya membenarkan pelaksanaan hukuman mati dalam hampir apa-apa cara sekalipun, asalkan ia diisytiharkan sebagai berperi kemanusiaan oleh negeri lain. Itu bermakna jika seorang banduan yang telah dijatuhkan hukuman mati memilih salah satu daripada kaedah tersebut atau memilih untuk menggunakan salah satu daripadanya, atau jika negeri tidak dapat menyediakan kaedah pelaksanaan hukuman mati melalui suntikan maut, maka mereka boleh memilih untuk menggunakan bentuk hukuman atau penalti yang lain, iaitu hukuman mati, termasuk pasukan penembak atau cara lain, malah kerusi elektrik. Itu adalah undang-undang yang sangat baru, yang baru sahaja diluluskan pada penghujung tahun lepas. Jadi, pada ketika ini, tiada kes sebenar yang telah mula berjalan di mana kaedah-kaedah tersebut telah digunakan atau di mana hukuman mati lebih kerap dituntut oleh pendakwa daerah di seluruh negeri. Saya rasa tidak biasa melihat kes seperti itu di kawasan negeri kami itu. Ia sama sekali tidak mengejutkan bahawa walaupun dalam kes seperti ini, di mana terdapat beberapa orang yang didakwa menjadi sasaran dengan cara sedemikian, negeri akan memilih untuk tidak menuntut hukuman mati. Masih terdapat kos yang sangat besar dan banyak rayuan serta perkara-perkara seumpamanya yang perlu dipertimbangkan sama ada ia berbaloi atau tidak.
Jadi, saya tidak terkejut kerana ia jarang berlaku. Tetapi, ia mungkin akan mula berlaku lebih kerap memandangkan apa yang telah berlaku di negeri kita. Ya, dan kita akan lihat apa yang berlaku dalam kes ini. Maksud saya, memang klise untuk mengatakan dakwaan yang mengejutkan. Tetapi saya rasa apabila anda membaca setiap maklumat yang keluar, setiap kali kita melaporkan perkara ini, ia adalah satu kes yang mengejutkan. Dan kita akan lihat apa yang berlaku. Jason St. Aubin, Peguam Pembela Jenayah dari Carolina Utara. Terima kasih seperti biasa kerana bersama kami di Law and Crime. Kami hargainya. Terima kasih kepada anda semua kerana menjemput saya. Seronok dapat berjumpa dengan anda, Chris. Itu sahaja untuk On The Case yang dibawakan oleh Law and Crime. Langgan kami di YouTube dan Spotify. Kami juga kini boleh ditonton di Peacock. Saya Chris Stewart. Jumpa anda pada masa akan datang.